cerita pasal Ghana ni, they came with one game plan. Satu adalah untuk guna bomoh stop Harry Kane daripada skor. Dia kata dia tak nak injuredkan Harry Kane. Dia nak bagi tak skor je. Kau tahu nama bomoh tu? Kan? Aku dapat tahu, aku check dalam bahasa Ghana tu adalah setan hari Rabu. Kalau nak debate pasal Ronaldo dan juga Messi, it's not even fair. It's not in the same room, Exactly. same league. Dia adalah pure playmaker. Dia adalah CPU of the team. Dia bukan finisher of the team. Lebih mudah untuk kau bagi Messi a free role dalam team, di mana dia takkan affect the overall outlook of the team, berbanding seorang macam Ronaldo. Assalamualaikum dan selamat datang ke LM90 World Cup Edition. Kita masih lagi dalam episod yang keempat. Ini merupakan part yang kedua. Part yang pertama kita dah sembang macam-macam cerita lah, daripada red cardnya, daripada Turki yang tak layak ke pusingan seterusnya, kepada pasukan-pasukan contoh macam ni lah, Paraguay tutup mulut kena red card kan. Sangat-sangat unlucky ya Ben. Tapi aku nak ingatkan dululah dekat diorang sebab kita ada misi. Misi untuk reach 10k subscriber sebelum habisnya grouping pada hari Ahad 28 Let's go. So sekarang kita dah ada lebih kurang 5.6 bro Hans. Pengalaman kau 5.6 nak ke 10k, adakah satu benda yang sukar? Untuk aku dulu aku dapat 100k dalam 3 bulan, 4 bulan. Tengok Kerek 100k bro. Itu kong hajar tu namanya. Tak, tu bukan kerek. Itu aku kenapa tak? Tak, dia saja, dia saja. Tak. Ini adalah contoh netizen yang bila kau cakap fakta, dia akan base dengan kau ni macam ni. Itu contoh. Okay. Aku jadi netizen sekarang. Kurang. Sebab apa? Sekarang ni kita dalam misi untuk reach 10k dulu. Tak minta 100k. 10k dalam tempoh beberapa hari ni bukanlah perkara yang mustahil. Sebabnya kita pun baru mula. Ni baru episod keempat. Dah dapat 5.6. Not bad lah sebenarnya. And also aku nak ingatkan korang, LM90 akan collab bersama-sama dengan Forest Studio, Rohans, iaitu dan juga Jom United, Coach Dom. Kita akan buat watch along party lah dekat NZ Curry House, Wangsa Maju. Banyak acara-acara sebelum perlawanan kita akan adakan. Ada sagu hati, ada hadiah-hadiah, akan ada challenge juga. Banyaklah peluang korang untuk bersembang-sembang, beramas mesra. Nampak? Beramas mesra bersama. Beramas ni. Aku tak jadi tunggu dah. Dia kalau beramas aku tak jadi tunggu. Takut kena ramas kan? Kena ramas bro. Aku takut. So jangan lupa guys, temu janji kita hari Sabtu 3 pagi, pertembungan antara Haaland dan juga Mbappe. Norway menentang pasukan France. Okay, so kita nak terus saja ke segmen yang pertama, iaitu Aperture. Aku buka dulu tentang pasukan Jepun. Individual brilliance menentang sistem pasukan. Mana yang lebih penting sebenarnya? Of course sistem pasukan lebih penting, tapi kita tak boleh akui juga, kita kena akui juga ada individual brilliance juga dalam tim Jepun ni. And player macam Ayase Ueda. Kalau kau nak measure gol yang dia tanduk tu kau ingat lagi macam mana dia placing to the far post, beat 2 defenders and the goalkeeper. All together in that one motion yang dia tanduk, perfect placement tu. Bagi aku tu boleh kata individual brilliance juga kan. Even gol pertama Ayase Ueda. Dan bagi aku, kalau kau cerita pasal Kamada dalam tim Jepun ni, dia beraksi di bahagian tengah. Kita tahu macam mana peranan dia untuk Crystal Palace. Tapi menariknya 2 gol yang dia dah score setakat ni, dia kan nothing, dia tak tahu. Dia tak sedar kena dia masuk. Kan? So kalau dia buat kompilasi gol-gol yang dia tak sedar, kan, memang 2 gol dalam Piala Dunia ni akan menjadi antara gol yang menjadi favourite lah. Tapi antara benda yang mencuit hati aku, of course, faktor macam mana fans Jepun dengan Tunisia kiranya bersatu dalam stadium tu. Even after the match, Jepun, kau tahulah budaya diorang kan, kalau benda kotor, diorang akan clean up sendiri. Stadium tu akan dibersihkan kan? So itu bagi aku benda antara budaya-budaya yang menarik. Tak silap aku, ini juga adalah merupakan perlawanan ke-1000 1000 untuk FIFA dalam sejarah Piala Dunia ni. Ini adalah perlawanan yang ke-1000 bro Hans. Betul. Bila cakap pasal kutip-kutip sampah dan sebagainya, aku mula teringat persaingan antara fan negara lain yang turut menggunakan benda yang sama juga. Ramai juga tim-tim fan daripada negara lain yang dah mula nak kutip-kutip sampah sekarang ni. Ikut budaya yang sama. Ikut budaya yang sama. So benda-benda macam tu bagus. Positif. Tapi bila cakap pasal Japan menentang Tunisia ni, aku suka nak kredit pada Japan sebab apa tau. Korang sedar ataupun tidak, kalau korang tengok stats dan korang tengok game dan sebagainya, tengok kertas dan sebagainya, korang tahu tak yang Japan ni sebenarnya ini adalah game yang effortless gila, tapi dia orang boleh score 4 biji gol. Betul. Distance covered antara yang rendah juga. Yes. Dia orang try antara yang rendah juga.
Tapi semua big chance yang diorang dapat, yang Japan dapat, diorang skor ke 4-4 semuanya weh. Diorang senang cerita 100% tu dia bagi 100% chances, 100% semua dia dapat. Yang aku suka pasal kilometer yang diorang cover juga. Sebab tu aku cakap, bila cerita pasal sistem yang aku pernah cerita dalam first episode LM90, aku suka bangkitkan balik kat sini. Yang ini adalah satu keseragaman sistem yang kau jarang jumpa dalam tim lain dalam World Cup kali ni. Mat Kening ada petik pasal sistem tu kat aku dalam first episode. Bagaimana Jepun akan bertemu, macam mana match up ni Jepun dan Tunisia ni. And sebabnya Jepun ni kadang-kadang main on transition, tapi kau nanti apa dia macam mana dia main dalam game ni. Berbeza kan. Diorang control control the tempo, diorang control possession, and goal diorang bukan semata-mata daripada transition, semata-mata daripada bahagian wing. There was good wing play. Ada goal daripada jarak jauh ala-ala goal Nakamura dalam first goal tu. Ayase Ueda score juga dalam game ni. Tapi yang lebih menarik sebenarnya Mat Kening dalam topik perbualan Tunisia ni adalah bagaimana Sabri Lamouchi orang kata dipecat selepas beberapa keputusan buruk dalam kelayakan masuk ke dalam Piala Dunia. First game kau dah kena belasah dengan Sweden. Tapi aku nak tanya kau Ben. Sekarang ni kau pecat tim manager ataupun coach yang kau tahu ini pertandingan terbesar dalam hidup dia. Dalam keadaan tim kau dah kalah dah pun first game. Betul. Kau rasa sesuai dalam keadaan dressing room kau sekarang ni tengah huru-hara? Tak, kau tahu aku rasa masalah dengan board Tunisia ni, mungkin dia fikir macam ala-ala EPL ada new manager bounce. Bila ambil manager baru dalam Piala Dunia, mungkin second game tu terus boleh menang. Kalah kena lauk 4 biji. Margin yang sama, Hervé Renard yang kita tahulah legendary jugalah kan. Dia kembali bersama dengan Tunisia, tapi realitinya berapa banyak je masa yang dia ada. So mungkin kadang-kala different voice, different face, benda tu mungkin akan menyemarakkan semangat di kalangan segolongan pemain yang mungkin kata-kata Sabri Lamouchi selama ni mungkin dah basi. Kita tak tahu dia. Betul. Tapi bila cakap pasal Tunisia, aku agak simpati kat orang. Sebab aku tengok player yang ditemu ramah tu, lepas tu dia menangis pula. Dia ceritakan pasal, apa hal manager aku kena sack, apa hal preparation sebelum World Cup teruk macam gini. Kau bayangkan, kadang-kadang tiba-tiba aku rasa macam beruntungnya dari jadi rakyat Malaysia ni. Sebab tim aku at least main dekat AFF ke sebagainya, at least manager yang sama sepanjang tournament. Walaupun kalah. Tapi dia ada tapi dia. Dia ada tapi dia. Tapi dia punya level of di-compromise diri sendiri dah macam selevel lah. Teruk sangat Tunisia ni. Teruk sangat. Sebab bila kita tengok balik, bila baca balik pasal Tunisia punya preparation dan sebagainya sebelum menjelang ke World Cup, pemilihan pemain tak bagus langsung, which is berubah-ubah dalam waktu yang sama. Diorang tak buat selection dengan baik, scouting pun teruk. Lepas tu ada banyak isu domestik antara diorang, politik lagi. So bagi aku, ini antara benda reason yang membuatkan the fall ataupun the keterukan yang berlaku untuk Tunisia, dan aku simpati pada diorang. Back to back game kalah by lebih margin 4 gol. Betul. Now kita nak beralih ke Germany menentang pasukan Ivory Coast, yang mana kita tahulah Ivory Coast ni ada player-player yang meningkat naik, yang Diomande, Inau Ulai dekat bahagian tengah. So sekarang ni 20 tahun sekarang ni aku nak tanya kau, first half Germany struggle sangat-sangat. Apa sebenarnya faktor utama? Aku rasa is the corak permainan yang ditampilkan oleh pasukan apa? Ivory Coast sendiri. Pada waktu yang sama, Ina Ulai punya persembahan tu juga sedikit sebanyak memainkan peranan, sebab sumber kreativiti Jerman datang daripada Jamal Musiala, player yang perform. Of course kita ada menceritakan juga tentang Felix Mecha, macam mana dia punya peranan tu is like an unsung hero punya peranan. Tapi dalam first half tu kau boleh nampak cara Ivory Coast bermain dengan agak low block juga secara tak langsungnya. Ibarat macam 5-4-1 juga. Betul. Sedikit sebanyak basically nullified Jerman punya threat lah. Kan, secara tak langsung ni mana-mana tim, kalau kau ambil kira England lawan Ghana pun ada situasi yang lebih kurang sama juga yang berlaku. Portugal lah. Okay, even Portugal. First game kan. Same thing happen. Kau boleh nampak juga even Spain lawan Cape Verde dalam perlawanan pertama juga melalui situasi yang agak sama, di mana bila tim main low block, kau banyak berharap pada wingers kau untuk bail you out. Betul. Kan, so in German's case, of course kau tahulah, of course Musiala is number 10, and then their wingers left and right, kau tahu mereka ada Leroy Sané dan sebagainya. So kau expect Wirtz lagi ada kat situ, Florian Wirtz. Florian Wirtz pun as a number 10. So kau expect Wirtz ada beberapa movement yang menarik dalam game ni, tapi itulah somehow rada diorang tak boleh nak break. Tapi again, untuk Germany menentang dengan Ivory Coast ni, bagi aku
Jermaine ni laki gila untuk dapat result Tak kalah macam kan. gitu. Betul. Laki tak kalah. Laki gila. Sebab apa dalam second half tu, kalau kau tengok, aku lupa nama dia, tapi kau tengok on the second half, Seko Fofana, Gerson, Adingra, Doué, Pepe, Nicolas Pepe masuk. Untuk kau banyak substitution tu bagi aku epic gila untuk ubah result Ivory Coast, untuk dapat kemenangan kat Ivory Coast. Tapi sebab tu aku cakap, bila tengok match tu daripada minit pertama sampai ke habis, aku betul-betul cakap Jermaine memang beruntung gila. Bernasib baik lah. Because let's be real lah, kalau tak kerana gol Dennis Undav saat-saat akhir tu, kau agak macam satu robbery kan dalam game ni. Mungkin Ivory Coast sepatutnya menjaringkan lebih daripada satu gol yang kita dapat saksikan. Dan itu membawa kita kepada pertikaian yang mana orang cakap Yan Diomande tak perform dalam match ni. Siapa yang cakap? Sebab untuk penanda aras 100 million punya player tak cukup, dia orang kata. Tak cukup dia orang nak lebih daripada tu. Awal sangat kau letak penanda aras tu, aku rasa sebab dia belum dibeli dengan nilai tu lagi. Betul. Tapi kalau kau ambil kira betapa susahnya Joshua Kimmich handle Yan Diomande dalam game tu, aku rasa ia adalah sesuatu yang dia perform sebenarnya. Betul. Sebab as a player yang main wide, there's only so much kau boleh dinilai. And kau cuma boleh dinilai dengan beberapa aspek. Berapa banyak crosses yang kau boleh bawa masuk, ataupun berapa banyak time yang kau cut inside, berapa banyak time yang kau dribbling, kau punya dribbling stats berapa cantik. Daripada situ, and aku rasa dalam game tu overall, aku rasa itu satu announcement sekali lagi. Selain daripada game pertama yang dia menang itu. Sebab aku ajukan argument ni sebab apa? Bila kau dilabelkan sebagai 100 million price tag punya player, of course, player lain punya best performance dah jadi performance biasa-biasa untuk korang. So, Rohan, apa sebenarnya kualiti yang paling sedap yang ada pada Diomande sebenarnya? Diomande aku rasa dia upgrade sikit daripada Diallo. Ahmad Diallo. Tak, dia macam gini. For me it's not even fair dia ada dalam list tu. Kalau orang letakkan dia dalam list 100 million. Sebab dia belum dibeli dengan nilai tu lagi. It's not even fair. Sebab bagi aku, aku as a scouter, as a orang yang pencari bakat, normally talent daripada Ivory Coast ni, dia bukan berada di level tu tau. Dia tidak. Dia range dalam 30, 40, 50 is a fair one. Tapi kalau kau letak sampai 100, Nah. Itu mungkin kalau kau nak buy out ke, kau nak main dia punya kontrak ke, itu dan sebagainya. Tapi untuk cakap Diomande sebagai 100 million punya talent, it's not fair bagi aku. It's not fair untuk dia, it's not fair for the family dia sendiri, dan it's not fair for the pressure yang dia bakal dapat dengan tagline macam tu. So berapa anggaran harga dia based on performance lepas dua perlawanan, Ben? Aku rasa to be fair, kenapa 100 million tu disebut is kerana kau kena faham, bila valuation ni naik adalah disebabkan nama-nama klub yang kejar. Okay, so macam kau cakap lah, bila kau letak nama macam Liverpool, bila kau letak nama macam Arsenal, automatically he will be a 100 million pound player because you know how much of value that Liverpool ada untuk spend. Tapi kalau contoh Brighton ke yang kejar dia, contoh Newcastle ke yang kejar dia, saya silap 70, 80 mungkin Maximum 80. Silap kau dapat 70 lebih. Aku rasa itu agak fair. Kalau Anthony Gordon boleh pergi ke Barca untuk 70 million pounds, okay, aku rate Diomande tu lebih tinggi daripada Anthony Gordon sebenarnya. Tapi dari segi dunia dan apa yang dah diperform, Gordon lagi perform dari segi numbers berbanding Diomande untuk jangka masa yang lebih panjang. Betul. So bagi aku nilai seorang player tu bukan berdasarkan one season wonder. Dia kena berdasarkan a body of work yang dah beberapa tahun. Faham. Betul. Sebab so that's why kau tak boleh letak, bagi aku lah, kau tak letak 100 million tu adalah valuation diletakkan oleh club tu sendiri, RB Leipzig sendiri, sebab diorang nak nilai tu. Tapi diorang nak, sebab diorang tahu dia nak lebih kan, Ben. Dia nak lebih tau. Dia want more than 100. Sebab Fabrizio cakap Liverpool dah bagi package 90 plus 10 kot. Macam tu kan. So sekarang ni 80 daripada Ben, berapa daripada kau? Aku sebenarnya agak agree kalau let's say itu adalah tim-tim daripada Premier League nak beli. 90 is a fair one. 90. Daripada kelab-kelab besar. Daripada kelab-kelab besar. Sebab kita kena tahu price tag daripada kelab-kelab besar macam saya cakap tadi is betul. Dan aku kaji juga daripada segi umur dia, daripada segi posisi dia, daripada segi contribution dia, dan kelab mana dia dibeli. Ingat kalau kau beli daripada kelab Atalanta berbeza kalau kau beli daripada Dortmund, kau beli daripada Leipzig berbeza. Setiap kelab ada peranan, ada game dia orang sendiri. Sebab tu kalau kau tengok daripada dulu, kelab-kelab macam Lille, macam Lens, kelab-kelab macam ada ramai lagi kelab yang sebenarnya dia orang, Atalanta misalnya, dia orang terkenal dengan squad ataupun tim yang aku lubuk
orang cari player. Menarik kau sebut tu sebab ada club yang macam tough bargaining club. Contohnya macam Olympic Lyon. Kan kau tahu dia punya ownership dia macam mana dia orang akan demand for the best price kan. Monaco kan antara RB Leipzig kau jangan expect kau akan dapat even Sesko last season macam mana kan. Sebab bila dah ada bidding war this is what they want. Dia orang akan tunggu bidding war brother. Bila ada bidding war from even two clubs of the big six, that's it brother. That's it. Easily Yan Doi Mande World Cup kalau dia perform lagi habis 100 lebih. Dan sikit it's fair kenapa orang suka overcharge kelab-kelab daripada Premier League. Sebab apa? Fair. Kau tahu kenapa? One of it, ini keluar daripada bola sepak. Bila orang nak purchase player dan dia bawa masuk ke Premier League, kita kena ingat dia orang semua berlawan dalam satu media right tau. Media right. Dalam banyak-banyak liga top 5, Premier League dapat right league ataupun financial yang paling tinggi, paling besar berbanding Bundesliga, La Liga dan Serie A dan sebagainya. So that's why dekat situ bila dia orang ambil kesempatan pada keadaan ini, bagi aku is fair. And that's why kita ada English tax. That's why. Kenapa aku English tax ni bukan English player pergi ke English club. Okay, aku back dengan kau kalau Anthony Gordon pergi Liverpool berbanding Anthony Gordon pergi dekat Barca. Kau nak bet yang nilai 69 juta ataupun 70 juta pound yang Barca beli tu, silap kalau Liverpool angkat 85-90 lah bro. Betul. Itu kau faham tak maksud? Faham. English tax. It's very normal. It's for English clubs sebenarnya. So same thing lah apa yang Leipzig buat ni. Okay. Seterusnya kita akan tengok perlawanan antara Uruguay menentang pasukan Cape Verde. What a game. Gila-gila Aku nak sentuh mengenai gol pertama Cape Verde dulu. Okay. Kenapa teruk sangat Bro Hans wallnya tu? Apa dia? Free kick yang wall dia berpecah tu. Apa masalah sebenarnya pasukan Uruguay ni? Bagi aku nampak dia pada segi, aku nak beli Bielsa boleh tak? Aku suka Bielsa. Aku suka gila Bielsa, tapi aku nak blame dia dalam dua perlawanan berturut-turut. Sebab apa lah? Aku tak suka pre-selection line up dia. Aku tak suka setup yang digunakan. Aku tak suka juga role yang dia terapkan dalam play-play di atas padang ketika tu. Gol kedua Cape Verde tak patut langsung berlaku. Dekat mana Muslera tiba-tiba naik dan macam aku tengok aku biasa tengok Pope buat, aku biasa tengok Ederson buat. Tak, benda-benda bodoh. Pickford. Benda-benda bodoh macam gitu. Kau boleh kata kedua-dua gol pun ada unsur Muslera melakukan kesilapan juga kan. Even the first goal juga. Ya betul. So that's why. Tapi again, benda ni best lah sebenarnya untuk Cape Verde. Benda ni best gila lah untuk World Cup. Fairy tale bro. Fairy tale. Simply. Kelab yang ada player dipanggil menerusi LinkedIn brother. Kan? Aku pun kadang-kadang cari kerja kat situ lah dia. Kan? Sebab dia banyak ni kan, banyak heritage player kan. Kau tahu tiba-tiba bila aku tengok banyak YouTube video Cape Verde kan. Tiba-tiba aku tengok aku punya search history keluar pengenalan Cape Verde sebagai satu pulau. Keluar satu video aku tengok daripada langit ni. Tunjuk dia punya geografi dia semua. Lawa lah siut Cape Verde. Lawa gila. Sebab kenapa aku cakap je tu, aku tengok video ni lah, video Cape Verde ada orang pergi sana tunjuk padang bola sepak dia. Yes. Buruk gila wai. Tapi tempat dia lawa. Dan negara yang berata 150,000 orang. Betul. Surprisingly, Cape Verde adalah antara tim yang berada di dalam kedudukan yang agak baik untuk layak ke round of 32. Sekarang ni diorang memiliki 2 point, berada di tangga yang ke-6. Ada chances ke sebenarnya Ben? Aku rasa realistically siapa last game dia? Arab Saudi. They have the easy, bukan nak kata easy lah, tak ada tim yang easy dalam Piala Dunia kan, tapi dalam semua-semua yang dia dah lawan, dia dah lalu Spanyol, dia dah lalu Uruguay, dia dah lalu 2 tim yang sukar. Uruguay lawan Spain tak tentu akan menang juga. So realistically even tak silap aku, kalau Cape Verde draw last game, ada chance ke dia nak layak sebagai 8 pasukan terbaik? Possible juga. So tak semestinya dia kena menang all sebab the games. tim yang memiliki 3 point sekarang ni ada 5 tim je. Sweden, Scotland, Croatia, Paraguay dengan Algeria. Betul. Yang lain-lain Republic Czech nombor 8 sekarang baru 1 point. Unless kalau kata Belgium menang last game, dia jadi 5 point lah. Sebab Belgium sekarang sama dengan Cape Verde, dia 2 point. So siapa yang dalam grup dia orang ni? Sekarang ni grouping dia orang. Saudi, Uruguay, Spain. Yelah. Cape Verde. So ada chance kalau draw dia boleh. Ada chance. Sebenarnya betul lah. So dia tak ada tekanan pun sebenarnya untuk menang the last game kan. Lawan dengan Arab Saudi. Sebab kau expect Arab Saudi pun akan all out untuk try menang
Last Okay. game. So dia akan jadi open game lah. Okay sikit. For this last game untuk Cape Verde, dia ada 2 option ataupun 2 simulasi yang tengah bermain dalam fikiran aku. Satu, Fairy Tail ni akan di-continue dengan kemenangan ke atas Cape Verde ataupun draw minimum. Second, dia akan back to default. Dia akan balik to default setting. Betul. Which is benda yang paling common yang biasa aku tengok. Dia akan contohlah, dia beat Spain macam nak gila, dia beat Uruguay macam nak gila walaupun dua match tu in result sekarang ni draw dan sebagainya, seri. Kita tahu benda tu berlaku. Tapi kalau game yang terakhir ni Cape Verde main teruk dan sebagainya, aku tak pelik langsung weh. Ya tu. Tak pelik langsung weh. Tapi sebab to be benda fair, tu banyak kali berlaku weh. Kalau kau ambil kira, dalam game ni set up dia tak macam set up lawan Spain. Dia set up lawan Spain, dia main defensif. Lain. Set up dia lawan dengan Uruguay ni, dia actually attack. Memang betul. Dia main open. Dia main Memang open. betul. Itu sebabnya aku percaya kalau yalah kau boleh kata mungkin mistake Uruguay punca dorang bolos 2-2 gol tu yang tak sepatutnya berlaku, dan mungkin Uruguay sepatutnya menang. Kalau mungkin nak kata Bielsa sepatutnya turunkan Darwin Núñez sebagai contoh kan. Tapi still ini membuktikan juga yang anak-anak buah Bubista ni, diorang kalau main open football, open play, diorang boleh. And with Arab Saudi, Arab Saudi is not the most kebal team in the World Cup. Betul. And even in Asia kan. So aku rasa it will be a very open 50-50 game bro. Transitional. Malangnya guys, aku rasa di sebaliknya. Sebab aku dah biasa hadap benda-benda macam ni. Aku dah biasa hadap yang game yang Fairy Tail. Aku tunggu sangat. Harapan palsu lah. Sekali kau tengok harapan palsu, benda ni dah biasa berlaku tau. Tapi satu benda yang aku kena cakap juga pasal Cape Verde ni, satu benda. Banyak gila team yang main on the first round yang kau bagi gila babi untuk skor macam-macam cara. Free kick satu tak ada. Cape Verde masuk buat free kick lah. Ya tu. Betul. Aku tengok free kick Cape Verde pun aku dah macam okay, respect lah. Kau dah boleh balik lah. Dah settle lah kau punya Fairy Tail ni. Sebab skor free kick yang gila. Kau dapat first goal kau kot. First goal kau dalam World Cup. Siapa dan kau yang skor skor free nama kick. dia? Kevin Pina nama dia. Cape Verde Cape Verde punya goal scorer yang free kick. Aku lupa. Aku tahu yang second tu Varela. Dia super sub, dia masuk. Tapi yang first tu Pina tak salah. Kevin Lenini. Oh okay. Silap. Kevin Lenini. So that's why. Tapi dan Fairy Tail juga yang berlaku ke atas Vozinia. Mak dia boleh tengok tau. Mak dia boleh tengok satu. Dia punya follower dah naik. Dah macam aku tak tahu lepas ni dia buka kedai. Buka Vozinia. Tak tahu kau kata bro Hans. Dia buat ni je paid review. Tapi game ni menarik juga sebab ada 2 keeper yang berusia 40 tahun atas padang. That's why. Vozinia dengan si Muslera. Betul. Kau tahu kan, tak salah aku before World Cup ni start, ada Uruguay punya FA dia minta untuk Muslera dapat the batch yang Ronaldo ada yang cuma yang dah main 6 World Cup tak salah aku kan. Tapi di tak dibenarkan tau. Dia tak dibenarkan dapat Legends batch tu ataupun betul ke kalau aku salah. Disebabkan dia tak main dalam World Cup. Walaupun dia ikut tapi dia tak main. Dia tak start. Dia tak start langsung dalam the last World Cup. Tu yang dia injured Yang dia lepas ACL tu Aku tak sure. Yang dia tak start tu aku tak sure. Tapi itulah sayang lah. Aku rasa mungkin sebab dia tak start apa. Tapi kau pergi juga. Yalah. Kau terlibat dengan World Cup tu. Nama dia ada. So that's why aku rasa tak fair kau tak bagi dia. Sebab technically this is his 6th World Cup. Betul. Okay guys, kita nak beralih ke game Norway menentang Senegal. Haaland terus mengganas dan Haaland sedia untuk langgar Mbappe dan juga Messi nak dapat Golden Boots. Apa sebenarnya yang terjadi kepada Mane and Co? Tewas 3-2 walaupun cuba untuk bangkit. That was a good game That was a good end-to-end football. Ismail Assar dengan Ismail Assar punya performance. And yelah banyak sangat player yang Risa Ganage, Lamin Kamara tu pun antara player yang tengah meningkat naik sekarang ni, yang tak silap aku Newcastle United tengah target dia. Betul. Tengah aim sebagai pengganti Sandro Tonali juga. And of course lah kau tahu attacking yang ada Sadio Mane. And of course sama ada kau nak label diorang the African Champions atau tidak, terpulang pada korang lah kan. Tapi kalau tengok line up dia Bro Hans, power tu Senegal ni. Power. El Hadji Malik Diouf as their left back. Kau tengok tak line up Senegal ni bagi aku daripada game menentang France lagi, aku memang dah macam okay, sedap gila weh tengok pada line up ni dengan Mendy dekat belakang. Tapi masalahnya yang aku geram sekali, Mendy dekat belakang tapi Haaland dengan selambanya hurung dia macam lalat. Seolah-olah Mendy ni tak ada maruah tu. macam player MSSD lawan Liga Super punya player. Betul. Tapi Mendy tu kau dah tengok kat situ dia macam tak ada maruah gitu tak. Tapi again lah yang aku suka gila,
ini adalah pembuktian yang Haaland ni bukan manusia sebenarnya. Dia adalah bukan player yang biasa. Dia bukan dia adalah robot yang dilahirkan. Aku rasa World Cup ni memberikan aku banyak kesedaran Betul. Bro Hans. Satu adalah keupayaan Messi yang sebenar. Kan yang kita akan bincang sekejap lagi. Satu lagi adalah keupayaan Haaland yang sebenar. Wow. Yang yes, walaupun kau boleh kata tim Norway ni tak ada siapa yang level world class dia sama, mungkin yang paling hampir pun Martin Odegaard saja. Tapi kau boleh nampak macam mana whenever dia dalam box, dia dapat bola, dia seorang danger. Wow. Kau tahu 50-50 bola tu akan score. And then ada satu training video yang keluar daripada tengah-tengah padang. Kau nampak video tu? Betul. Yang dia rempat goalkeeper macam tak tahu bola tu apa meletup. Tak, dia punya cara bunyi bola tu di-shoot meletup. Gila bai. Melempom macam gitu. Dia tak salah aku ada Premier League pernah keluar satu video yang dia kata ada dua player yang ada skill seumpama itu yang rembat bola ibarat meletup. Antoine Semenyo, Erling Haaland, betul. Both of them have that ability to shoot a dead ball even from distance yang keeper takkan see it coming lah orang kata. Yang tapi susah kau nak perasan tak dalam World Cup kali ni bola apa nama dia bola ni Trionda kan. Jabulani pula. Trionda ni. Jabulani. Dia seolah-olah macam bola zaman Jerman menang dulu, apa nama dia? Jabulani. Jabulani 2002. Sorry. Alah apa macam petak macam tiga segi tu, apa nama dia? Dia yang dulu James Lemon pernah komplain bola dia melayang. Tim Gaze. Oh tak ingat lah weh. Tim Gaze. Bola dia melayang tau. Kau perasan tak sebenarnya? Bola yang contoh kan orang kutuk anak Zidane tu nama apa? Keeper Algeria? Aku lupa. Alah, anak Zidane tapi kita tahulah siapa. Anak Zidane. Kita tahulah siapa. Dia bola dia shooting. Tim Gaze lah. Ni. Bola ni. Okay. So bola dia sama macam bola ni tau. Zaman dulu kita panggil bola ni pad. Pad. Tuala wanita. Sebab sama kan bentuk dia. Ya tu. Lepas tu cerita pasal bola ni kan dah jadi pertikaian sekarang ni. Sekarang ni orang kata apa-apa bola yang datang from distance, keeper dah susah nak agak. Dah tak boleh nak jangka ke mana sebenarnya arah bola tu akhirnya. Dan masalah dia bukti banyak tau. Gol Mbappe daripada distance, kaki kiri Mbappe buat dalam 2 game game straight. Dan yang latest yang masa lawan yang baru ni lawan Iraq pun kau tengok macam mana betapa mudahnya Mbappe skor macam gol yang macam gitu. Aku tengok Mbappe dah banyak kali, dah banyak tahun, dan aku tengok macam-macam jenis gol Mbappe. Agak susah sebenarnya. Jarang kau nak tengok from distance. Sebenarnya kau boleh tengok Mbappe skor gol yang macam itu. Dan betapa mudahnya Mbappe skor. Kenapa keeper struggle dengan the height and the... Sebab bola tu Ben sekarang ni kau tahu kan dia chip dia letakkan. Chip. Apa kecil je chip tu bro. Chip dia letakkan dekat bola tu. And also reka bentuk bola tu sendiri sebenarnya agak berbeza berbanding bola-bola sebelum ni. So dia affect flight dia masa di udara lah maksud kau. Betul. Dan ada yang berkaitan dengan aerodinamik juga. Maksudnya bila bola tu berada di udara, dia jadi melayang. Dia tak stable lah bola tu. Dia satu benda. Bola tu aerodinamik dia berpusing lagi banyak daripada bola-bola yang ada sebelum ni. So that's why bila bola tu berpusing banyak kali, keeper dah berada dalam posisi yang tepat dah. Dia orang dah see dah. Kalau kau pasal kau study balik setiap gol-gol yang bola daripada long distance, kau perasan tak? Keeper tu dah save dah pun. Tapi mesti akan terlepas. Dah terlepas banyak kali. Paling simple tengok 2 gol Mbappe. Kena study balik setiap satu gol. Kau kena tengok Ben. Memang berbeza. Layangan bola tu bila coming from distance. Yep, betul. Wow. Memang tak sama. Okay. Aku kena beralih. Sebab apa? Tak kena. Kalau kata ada peminat The Three Lion, kita tak sentuh mengenai keputusan seri England menentang pasukan Ghana. Pedih lah. Macam mana Ben? Aku start dengan kau lah. Aku mungkin dengan Bro Hans aku boleh diam aku. Harapan aku menggunung selepas aku tengok second half lawan pasukan lawan pasukan Croatia. Semangat lah. Semangat gila sebab aku rasa macam ada satu switch yang dah turn. Sebab aku cakap terus terang sejak zaman Terry Venables main jadi coach England 1990s aku tak pernah tengok England main free flowing football. Mungkin zaman Gerrard Lampard ada sekejap Jangan gila sebenarnya. Mungkin 2010, mungkin 2006 tapi tak ada pada level ni. Betul. Tak ada pada level yang aku nampak second half. Macam mana gerakan Jude Bellingham, macam mana ketika Bukayo Saka masuk, Marcus Rashford apa semua. It was unbelievable England dalam second half tu. Tapi itu akan berlaku apabila teams play against you. Maknanya teams yang nak main bola. Team macam Croatia, walaupun uncle-uncle yang bermain di situ kan. Sama juga macam uncle-uncle dekat Belgium tu. Tapi
cerita pasal Ghana ni, they came with one game plan. Satu adalah untuk guna bomoh. Okay. Untuk stop Harry Kane daripada skor. Dia kata dia tak nak injuredkan Harry Kane. Dia nak bagi tak skor je. Bomoh tu jadi lah. Bagi aku jadi. Tak apa Kuasu Bumsam ke dia apa bagi tangkal lah. Kau tahu nama bomoh tu kan? Aku dapat tahu, aku check, nama dia adalah dalam bahasa Ghana tu adalah Setan Hari Rabu. Serius lah. Serius bro. Nama dia Setan Hari Rabu. So aku macam gila Mamat ni. Tapi okay lah, reality aku tak pernah tengok Harry Kane miss daripada close range in a long time. Okay, the last aku remember last 4 years kat Qatar, Harry Kane miss penalty lawan France untuk seri 2-2 ketika itu, dan France end up menang quarter final. Okay. Itu pun rare untuk see Harry Kane miss penalty. Okay, tapi itu ada mungkin baru ni dia banyak miss penalty, tapi untuk dia miss from like 2-3 yards from the goal, sangat rare. Jangan berlaku. Dan aku suka juga cakap mengenai Ghana punya side juga. Okay. Bomoh tu sebenarnya dia dah effect sampai tim sendiri terpalit tau. Tim sendiri terkena sebab Ghana sepatutnya dapat penalti. Ya tu. Ya, SG Konsa tau. Yes. Terlepas tu. Macam mana SG Konsa boleh lipat player, boleh kapit player, boleh taekwondo player dalam box macam gitu tanpa diberikan satu penalti. So aku rasa efek Bomoh tu dia dah beralih. Bagi aku itu dia makan tuan. Dia makan tuan. Kalau aku jujurkan diri sendiri, Ezri Konsa tu satu benda. Itu satu benda yang mungkin kau boleh kata 50-50 should be penalty kan. Mungkin lebih kepada 70-30 penalti lah. Betul. Kan? Tapi yang paling aku pelik, macam mana Jordan Pickford boleh keluar tak sentuh bola langsung, tak kena kamera. Sebab kalau kau faham tak, kau goalkeeper, kau keluar daripada kawasan kau, aku faham lah goalkeeper ni protected dalam box. Yes, not in the outside. Ini kau keluar outside of the box, kau tak sentuh the ball. So argument is sekarang ni orang cakap player Ghana tu pun tak sentuh bola. Betul. So that's why bola tu macam dua-dua is like pelanggaran lah yang berlaku. So itu je yang selamatkan Pickford sebenarnya. Sebab aku rasa kalau play Ghana tu ada sentuh bola and Pickford keluar je, confirm direct card. Confirm kena je. Confirm kena bro. Tak cakap banyak. Is denying of goal scoring opportunity. Confirm red card lah kan. Okay, kita nak beralih. Tapi sebelum tu, sebagai konteks, sebenarnya England ada 5 pasukan yang dia tak pernah beat dekat World Cup. Salah satunya adalah Ghana, Arab Saudi, Algeria, Honduras dan juga daripada Asia. Kau tahu fakta yang lagi menarik Korea Selatan. England ni adalah raja seri dalam World Cup. Itu biasa. 13 ke 12 seri dalam sejarah World Cup. And dalam 4 kejohanan terbesar yang terakhir, kau include Euro, back to back second game England confirm akan seri. Dia akan menang first game, tapi second game confirm akan seri. Dia memang bagi harapan palsu juga. Typical England dalam tournament. Tapi aku sendiri dah menyampah tengok Anthony Gordon dalam first 11 tu sebenarnya. Saya jujurnya lah. Kenapa? Aku dah menyampah sebab bagi aku Anthony Gordon does not deserve to start. The only reason aku rasa dia main dalam first 11 is because dia ada keupayaan untuk tracking back. Which is what Tuchel nak daripada seorang. Yalah, mungkin Marcus Rashford bab kerja kotor tu dia kurang sedikit, tapi apa yang dia offer dari segi attacking tu jauh lebih baik daripada apa yang Gordon boleh offer bagi aku. Gordon ni speed merchant je. Sebenarnya kalau macam aku dah kerap sangat tengok dia. And 3 goal open play bro dalam Premier League sejak Januari 2025 bro. Tak apa Bern, jangan marah-marah sebab lepas ni dah kurang dah tengok dia. Sebab dia akan berpindah ke Barcelona. Betul. Okay guys, next game terakhir yang kita akan review adalah, of course, Argentina menentang pasukan Austria. Kemenangan dan juga rekod Miroslav Klose yang dipecahkan oleh Leo Messi. Wow. Unbelievable lah. Apa sebenarnya yang diperlukan oleh Argentina untuk menang World Cup kali ni? Mungkin diorang kurang, Bro Hans. Bagi aku, kebergantungan kepada Lionel Messi. Okay, aku faham. Dan aku sangat-sangat kredit kepada Scaloni dan dia punya tim, Pablo Aimar, Walter Samuel. Aku kredit juga pada diorang kenapa ataupun cara diorang menggunakan Lionel Messi pada zaman Messi tengah veteran sekarang ni. Aku agree gila dan aku suka. Cuma tahap level ataupun level kebergantungan tu seolah-olah player lain macam tak function ataupun tidak boleh memberikan penyudah dengan baik. Aku cakap bukan pasal function in role, build up dan sebagainya. Aku suka, aku agree. Maksud kau apa? Almada, Lautaro. Betul. I mean, aku nak tengok juga goal scorer yang lain untuk World Cup. Bukan apa. Sebab kalau tengok daripada segi permainan Argentina dalam FIFA World Cup kali ni, Messi tu digunakan sebagai CPU tau. Dia adalah CPU utama dekat mana engkau bawa segala bola, engkau buat benda-benda kotor atau benda-benda yang
kau buat kerja-kerja tahi lah. Lepas tu kau dapatkan bola tu melalui Messi pada momen yang tepat, masa yang tepat. Benda tu sangat-sangat bagus dan aku suka juga. Cuma in terms of overall prolong for this entire this FIFA World Cup, takkan kau nak bergantung pada Messi saja 100%. Faham. It's not fair juga pada Messi tu sendiri. Faham tak? So that's why aku nak tengok apa yang fair. yang Aku rasa aku terkejut juga kenapa aku tak lihat seorang player yang sekarang ni dikira sebagai 100, kau kata 100 million club kan. Kau letak Julian Alvarez dalam kau kena letak Julian Alvarez dalam kategori yang sama. Tu, member sekarang ni tengah dikejar oleh Barcelona untuk nilai yang sama, walaupun Atletico Madrid mungkin mati-mati tak nak jual kan. Tapi reality ni macam mana seorang player macam Julian Alvarez who had a good season, is a good player, a sought after player yang bernilai setinggi itu boleh duduk dekat bench. Brilliant season. Itu exactly. It's a brilliant season kan. And okay, aku faham yang kau kata pasal kebergantungan ni, tapi kalau kau ada satu weapon brother, and weapon tu function setakat ni, and ia merupakan satu weapon yang boleh bawa kau ke final, and tak ada siapa kau tengok dalam game tu. Austria macam kau kata, diorang try to play the high press 4-2-4 apa semua, tapi pada waktu yang sama they struggle because even 3 players yang cover Messi pun, Messi banyak berjalan dalam game tu. Itu kita tak nafikan. Ada unsur yang sama-sama juga, lebih kurang macam Cristiano Ronaldo juga. Tapi dia punya berjalan as a number 10 berbeza daripada seorang number 9. So bila as a number 10 dia banyak berjalan, player pun tak banyak, tak tahu bila aku nak masuk ni, bila aku nak counter dia ni. Okay, so bila dia dapat bola, pop, terus ada 3 orang datang cover kan. Tapi it's the moments yang dia make all those brilliant runs into the box yang Almada buat back heel untuk dia. Benda-benda macam tu yang kau tak boleh nak anticipate as a player, sebab kau tak tahu apa yang teammate dia akan buat. Okay, so bercakap mengenai tactical, sekarang ni kita sentuh mengenai Ralf Rangnick punya high press. Boleh ambil tactical board tu sekejap, Franz? Silakan. Yang ni ambil sekejap, cabut je. Dia boleh angkat. Boleh angkat? Boleh angkat. Cabut board dia saja. Ini 7.5 tadi. Okay. Sebab apa? Benda ni tak dilakukan di platform lain. Dekat mana-mana podcast lain orang tak buat. So mungkin boleh pan sekejap pada muka saya supaya nampak board ni. Okay, kita tahu sekarang ni Austria set up dengan 4-2-4, betul? 4-2-4. So 4-2-4 dia adalah lebih kurang sebeginilah. 4-2-4 dekat depan. So apa sebenarnya masalah? Konrad Laimer main left back apa sebenarnya masalah untuk pasukan Austria? Kita anggaplah sekarang ni Austria adalah pasukan berwarna, aku rasa macam diorang kena overload dekat bahagian tengah tu. Okay, kita ambil sekarang ni kuning adalah pasukan Argentina. Okay, kuning adalah pasukan Argentina, merah adalah pasukan Austria. Okay, so overload di bahagian tengah. Okay, pada aku pula sedikit berbeza. Yang mana masalah untuk pasukan Austria adalah lebih kepada cara nak handle Rodrigo de Paul dan juga Thiago Almada. Faham tak? Sebabnya dua orang player ni diletakkan dalam posisi sebagai winger. Okay, dalam sistem 4-4-2 ke 4-4-1-1 ke. Okay, tapi apabila bola tu, contoh kalau kata bola tu dah main sampai ke sini, peranan dua orang ni dia dah jadi berbeza. Enzo akan tolak naik ke atas, McAllister akan stay, yang ni akan drop masuk ke bahagian half space. Aku dah tengok momen tu. Rotation antara dua orang player ni, Almada dan juga Rodrigo de Paul, bodyguard Messi. Betul. Sebenarnya 4 tahun yang lalu. Sebenarnya sangat-sangat menyusahkan frontline pasukan Austria. Sebab apa? Bila diorang terpaksa untuk jaga dua orang dekat tengah ni, which is Enzo dengan Messi, automatically dalam satu masa satu player akan free, which is Lautaro Martinez. Dan apabila contoh bola tu dah bergerak sampai ke Rodrigo de Paul, dia akan jadi 1 lawan 1 dalam semua kedudukan, 1 lawan 1. So engkau sebagai seorang manager ataupun kau sebagai seorang defender pun, kau sanggup ke hadap Messi 1 lawan 1? Definitely not lah. That's why bila contoh bola ni nak pergi ke Messi saja, dua orang player akan datang. So bila connection berlaku, dia akan jadi 2 lawan 1. Gol pertama sebenarnya kita nampak ini sebenarnya that's what happened. So pada aku dia bukanlah kata frontline ataupun high press Ralf Rangnick tu tak jadi, tapi dia lebih kepada macam mana player-player Austria cuba untuk handle Messi dekat bahagian belakang. Betul. Sebab again, kau cakap Messi tak berlari sangat. Betul. Tapi pergerakan 1-2 langkah dia tu sebenarnya mengarahkan player-player macam Enzo, macam Thiago Almada
untuk stay wide, jangan datang. Sebab tu aku cakap daripada awal tadi, Messi dia digunakan bila diperlu dalam momen yang tepat. Okay. So that's why dalam Jangan cerita pasal 1 ataupun 2 gol lah. Tengok pada kesemua gol yang Messi score dalam this World Cup. Kau tengok itu berlaku. Okay. Contoh De Paul dalam match yang pertama, dia rembat daripada tengah dia bagi bola yang sebegitu baik, dan tu Messi ada dekat momen yang tepat. Tepat. Itu adalah benda yang satu yang rare sebenarnya berlaku pada satu player, sebab Messi sentiasa berada dalam momen yang tepat. Tapi even kalau kau ambil kira second goal yang dia score kan, kau tengok macam mana second goal yang dia score. Dia dalam kedudukan yang semua orang nampak. Okay, dia terima bola, dia rembat sekali tak lepas. Kali kedua dia still ada insting and ketepatan untuk slide the ball through the legs of the defender untuk score. Benda macam tu adalah satu quality yang aku percaya aku rasa inilah yang aku cakap tadi. Messi dalam World Cup ni membuka mata aku betapa hebatnya sebenarnya dia sebagai seorang pemain. Sebabnya at the age of 38 nak masuk 39 ni, aku tak sangka player yang main rata-ratanya football dia dalam MLS, dalam league yang dia main soccer. Major League Soccer lah. Sorry. Player main soccer dekat Amerika dan intensity yang lebih rendah dan sebagainya, still boleh perform at the highest level. And kau imagine aku rasa secara jujur, aku retweet benda ni, aku rasa he can even now pergi balik kepada competitive league and play dalam satu sistem yang suit dia, yang thrivekan dia dalam posisi number 10. Sebab tu aku cakap itu yang membezakan. Kalau nak debate pasal Ronaldo dan juga Messi, it's not even fair. It's not in the same room, exactly, same league. Tak posisi yang member Messi ni adalah playmaker. Dia adalah pure playmaker. Dia adalah CPU of the team. Dia bukan finisher of the team. Kalau nak compare pasal dia punya output dan sebagainya, itu cerita lain lah kan. Betul. Tapi bila cerita pasal betapa specialnya dia sebagai playmaker, ini adalah Messi yang kita nampak sebenarnya tak pernah berubah pun. Okay. Dia sebenarnya tak pernah berubah pun. Lebih mudah untuk kau bagi Messi a free role dalam team, di mana dia takkan affect the overall outlook of the team, berbanding seorang macam Ronaldo, a free role dalam team, especially as the number 9, yang kau tak payah mobile sangat, kau just duduk, kau tunggu. That's why dalam era Messi tengah veteran sekarang ni, ataupun mana-mana player yang veteran, aku sangat-sangat suka ataupun appreciate mana-mana manager ataupun coach yang try reduce dia punya keterlibatan. Okay guys, tapi guna pada tempat yang tepat. End of debate. Jangan sembang dah pasal Messi dan juga Ronaldo. Dia takkan habis. Macam tengok dekat meja aku ni lah. Mungkin dua kiri kanan dah ada piala. Yang tengah tu katanya sekarang tengah plan untuk bagi dia dapatkan satu. So kalau kata dapat, nanti adalah piala dia. Aku dah simpan dah. Tapi final Mexico tau. Dia bukan apa, Burhan. Dia sebenarnya message yang tersirat untuk hina kau sebenarnya kat sini. Tak. Sebagai fan Ronaldo. Janganlah macam tu. Guys, itu saja untuk LM90 World Cup Edition episod yang keempat. Jangan lupa kita ada watch along party hari Sabtu, match Norway menentang pasukan France. Pertemuan antara Haaland dan juga Mbappe, itu satu pertemuan yang best lah. Kita harap kedua-duanya diturunkan. Korang akan jumpa aku, Bro Hans. Tengok aku tengah hayat lah burn ni, Abang Botak ke. Tengoklah mana-mana yang free. Dan juga Coach Dom daripada Jom United. Kita nak buat collaboration supaya dekat satu pot mamak, korang boleh jumpa kita orang semua ni, yang selalunya korang komen-komen, kutuk-kutuk kita orang dekat media sosial. Alright guys, itu saja untuk episod kali ni. Jangan lupa untuk layan part pertama, subscribe kita orang, bantu kita untuk reach 10k subscriber. Jangan serik layan LM90. Assalamualaikum.